Program Madani Rakyat PMR Perak bakal menyantuni rakyat di sekitar negeri terbabit dengan masyarakat boleh mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan secara langsung. Dengan Kementerian Pengajian Tinggi selaku Kementerian Peneraju, Pendidikan Tinggi Pemacu Negara Madani diangkat menjadi tema kali ini. Dan untuk perkembangan lanjut terus bersama dengan Hafizuddin Yusof untuk perkembangannya di sana. Silakan Izo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Izzu Yusof dan juga juru kamera Arif. Pada ketika ini kita berada secara langsung di Lumut Perak untuk sama-sama kita bawakan perkembangan program Madani Rakyat di Perak yang akan berlangsung selama 3 hari bermula esok 13 Jun sehingga 15 Jun Ahad ini, yang mana akan dirasmikan sendiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya turut dimaklumkan bahawa PMR Perak kali ini turut mendapat kerjasama strategik daripada Kementerian Pengajian Tinggi selaku Kementerian Peneraju dan juga Kementerian Negeri Perak selaku tuan rumah untuk mengetengahkan temanya iaitu Pendidikan Tinggi Pemacu Negara Madani. Dan kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan dengan PMR Perak pada kali ini bersama dengan tetamu di sini pada ketika ini dengan saya iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi iaitu Datuk Muhammad Azhan Mak Amir. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan dengan hari ini merupakan hari persiapannya sebelum esok kita melaksanakan PMR Madani ini secara langsungnya. Persiapannya macam mana Datuk? Pertamanya syukur pada Allah kerana perancangan kita sejak sebulan 2 yang lepas kita akan terjemahkan pada hari ini sehingga hari Ahad nanti, dan Alhamdulillah ketika ini kita lihat persiapan sedang rancak berjalan. Di mana kalau kita lihat sekarang ini pelbagai agensi yang sekarang berada di tapak sedang menyiapkan booth-booth mereka untuk menyambut kehadiran ramai pengunjung, insyaAllah bermula pada esok hari sehingga hari Ahad nanti. Dan insyaAllah seperti yang kita sudah maklum bahawa PMR 2025 Perak ini berskala besar. Kita mensasarkan kehadiran lebih 100,000 orang pengunjung. Jadi bila kita nak nyambut tetamu, kita kena buat preparation yang sebaiknya insyaAllah. Untuk aktiviti-aktivitinya apa yang akan diadakan itu? Ya, insyaAllah di PMR 2025 Perak ini kita ada 11 kluster komponen termasuk kesejahteraan rakyat, kos sara hidup, karnival kejaya, pameran aset dan pelbagai program satelit yang akan berlangsung. Dan insyaAllah dia akan melibatkan ada 36 buah booth daripada pihak kerajaan dan ada juga daripada agensi-agensi di pihak kerajaan negeri dan juga ada daripada pihak GLC dan juga ada juga pihak swasta dan NGO. Dan kita percaya program-program yang kita aturkan ini yang mana kita nak show off, kita nak persembahkan kepada rakyat tentang performance kerajaan Madani selama ini, dan kita nak mendekati rakyat dan kita memberikan banyak tawaran-tawaran yang baik untuk rakyat di sekitar Manjung ini untuk bersama-sama dengan kita. Dan insyaAllah selain daripada pameran-pameran yang saya sebutkan tadi, ada juga aktiviti-aktiviti lain yang kita kira boleh menarik perhatian orang pengunjung datang ke sini. Antaranya kita ada juga pameran daripada agensi kerajaan, contoh macam JPJ, dia ada membuat pertukaran helmet baru. Jadi kepada pengunjung yang datang nak dapat helmet baru, datang buat helmet lama, tukar dengan helmet baru. Dan begitu juga dengan, saya dipahamkan pihak Kementerian Dalam Negeri juga ada memberi Quran-Quran yang lama nak tukar dengan Quran yang baru. Dan juga di peringkat pendidikan tinggi melalui Politeknik dan Kolej Komuniti, kita juga ada memberi tawaran ataupun servis percuma untuk pertukaran minyak hitam kepada motosikal. Ada lebih kurang 1,000 pengunjung yang bertuah boleh tukar minyak hitam secara percuma. Dan yang menarik juga PMR kita pada kali ini, kita ada jualan rahmah yang dikendalikan oleh pihak Kuskop, di mana seperti biasa jualan rahmah dia menawarkan diskaun-diskaun harga barang-barang keperluan rumah yang menarik. Jadi ini semua adalah perkara yang di pihak kita kerajaan Madani kita bawa untuk kebaikan untuk pengunjung-pengunjung yang akan bertandang ke PMR 2025 di Lumut Waterfront ini. Baik Datuk, terakhir sekali mungkin Datuk boleh kongsikan juga harapan dan juga nak war-warkan kepada masyarakat di luar sana, khususnya mereka yang berada di sekitar Perak, Kuala Selangor dan sebagainya, untuk sama-sama kita memeriahkan dan juga insyaAllah kalau boleh lebih daripada 100,000 datang ke PMR Perak ini. Betul, kita sangat mengharapkan. Seperti yang saya katakan, program ini adalah program untuk rakyat. Kita beri yang terbaik kepada rakyat. Jadi kita menyeru kepada semua penduduk kalau boleh di mana rancangan bernama ini dengar, jemput datang ke Lumut Waterfront, di mana tapak berlakunya program Madani Rakyat 2025 bermula daripada esok
13 Jun sehingga hari Ahad 15 Jun 2025 dan pelbagai aktiviti menarik yang telah kita susun dan kita atur, kita persembahkan kepada rakyat semua. Jadi saya menyeru kepada semua penduduk yang berhampiran daerah Manjung ataupun di negeri Perak ataupun sepadan dengan negeri Selangor, so jemput ramai-ramai datang ke PMR 2025 Perak yang akan berlangsung 13 sehingga 15 Jun 2025 nanti. Baik, terima kasih banyak Datuk atas perkongsian. Terima kasih juga bersama dengan kami di Bernama TV untuk perkongsian PMR Perak yang akan berlangsung esok sehingga ke hari Ahad. 3 hari, banyak aktiviti akan disediakan dan ini juga merupakan salah satu platform untuk anda, rakyat di luar sana mendapatkan perkhidmatan kerajaan secara terus dan juga langsung. Baik, saya rasa itu saja boleh kita kongsikan pada ketika ini. Nantikan perkembangan lanjut dari masa ke semasa PMR Rakyat di Perak Lumut ini. Kita kembali semula ke rakan tugas di Wisma Bernama. Silakan. Baik, terima kasih Izzul atas laporan tersebut.